Al-Aqra' bin Habis. Dia ni terkenal tuan-tuan. Al-Aqra' bin Habis ni terkenal dengan hadis dia ikut Nabi SAW balik ke rumah. Bila Nabi sampai di rumah, cucu lari, Hasan dengan Husin lari mai dekat Nabi dan dukung cucu dua-dua orang ni. Al-Aqra' bin Habis ni dia orang Badui. Dia bila dia tengok benda ni, dia rasa pelik, dia rasa janggal. Pasal dia tak pernah tunjuk sayang dia dekat anak cucu macam tu. Dia jenis Badui, kasar. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, tuan dengan anak cucu macam ni kah? Nabi penyayang tu, dia heran. Nabi kata, man la yarham la yurham. Nabi kata, siapa yang tak reti sayang dekat orang, Allah tak sayang dia. Ini cerita Al-Aqra' bin Habis.